Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya dari Malaysia. Myanmar bersetuju menerima semula 5,000 pelarian Rohingya yang kini berada di Malaysia, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, persetujuan itu dicapai hasil rundingan diplomatik antara kedua-dua negara sebagai langkah awal ke arah penyelesaian isu pelarian Rohingya yang telah berlarutan sekian lama. Anwar berkata, sebelum ini Myanmar enggan menerima kepulangan pelarian Rohingya. Namun hubungan baik antara kedua-dua negara kini membuka ruang kepada proses repatriasi secara berperingkat. Beliau turut memaklumkan Myanmar juga bersetuju menerima semula kira-kira 300,000 pelarian Rohingya yang kini berada di Bangladesh sebagai sebahagian daripada usaha penyelesaian lebih menyeluruh. Pada masa sama, Anwar menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pelarian Rohingya yang melanggar undang-undang atau mengganggu ketenteraman awam di Malaysia dan tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang. Setakat ini, kerajaan belum mengumumkan garis masa atau mekanisme pelaksanaan bagi proses penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya tersebut.